Polis membuka kertas siasatan berhubung penularan video tular yang memaparkan seorang lelaki berpakaian menyerupai pasukan keselamatan dan membawa senjata disyaki tiruan di sekitar Taman Bukit Desa, Kepong. Memetik laporan Kosmo, Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Ibrahim Hussein berkata, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada jam 4.31 petang semalam selepas video berkenaan tular di aplikasi WhatsApp. Menurut beliau, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 140 Kanun Keseksaan kerana memakai pakaian askar, kelasi atau askar udara tanpa kebenaran. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 bulan atau denda maksimum RM1,000. Polis turut menyiasat kes tersebut di bawah Seksyen 36 Akta Senjata 1960 berkaitan kesalahan memiliki dan mengimport senjata tiruan. Terdahulu, satu video tular memaparkan seorang lelaki berjalan sambil memakai pakaian menyerupai pasukan keselamatan dan membawa senjata yang dipercayai tiruan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi pihak polis.